Tuan-puan, semua aset fizikal seperti emas, rumah atau tanah memang akan jadi semakin lama semakin mahal. Bezanya, emas lebih fleksibel. Nak mula simpan emas, tak perlukan bajet besar macam beli rumah atau tanah. Kita boleh beli sikit-sikit ikut kemampuan sendiri. Walaupun gold bar 100 gram nilainya sekitar RM68,000 sekeping, itu tak bermaksud kita perlu ada RM68,000 dulu baru boleh simpan emas. Emas adalah aset mampu milik. Kita boleh kumpul bermula dengan sekecil 1 gram melalui akaun emas Gap. Bila gram dah cukup, barulah kita keluarkan dalam bentuk sekeping gold bar 100 gram. Kalau hari ini belum mampu beli rumah atau tanah, tak mengapa. Kumpul emas sedikit demi sedikit dahulu. Bila emas dah cukup dan harganya pun dah naik, kita boleh jual emas untuk beli rumah atau tanah. Tak tahu nak bermula macam mana? Hubungi saya bantu.